CHI ni kita pronounce sekaligus iaitu berada di nada pertama. Dalam video-video yang lepas kita pernah belajar hao. Masih ingat tak? Ini adalah perempuan yang melutut dan ini adalah anak lelaki dan kiranya keluarga ada anak lelaki dan perempuan. Kita kata, oh bagusnya, bersyukurnya, baiknya. Dan ini maksudnya hao. Hao maksudnya bagus. Kalau kita makan, kita rasa bagus. Kita boleh kata hao chi, hao chi. Dan kosakata ini juga kita pernah belajar iaitu hen. Hen maksudnya sangat, sangat. Kiranya makanan itu sedap sangat. Kita boleh kata hen hao chi. Kiranya makanan itu tak bagus, tak sedap. Kita boleh tambah satu kosakata itu, pu. Masih ingat tak? Dalam video-video yang lepas kita pernah belajar pu. Masih ingat tak? Pu. Bagaikan dua tangan kita yang palang ya. Pu. Hao chi maksudnya bagus dimakan. Kalau tak bagus, pu hao chi. Jadi kita tambah satu pu. Maksudnya tak bagus dimakan, tak sedap. Kalau katakanlah saya tak mau makan. Masih ingat tak perkataan kata ganti nama pertama ini kita pernah belajar dalam video pertama kita? Wo bu chi. Saya tidak makan. Kiranya ada orang hulurkan lemon kepada saudari atau saudara untuk makan dan saudara-saudari tak suka lemon tu, boleh kata wo bu chi. Dan kiranya kita nak tanya orang, kan kita guna satu perkataan itu, kah. Dalam bahasa Cina, kah itu boleh digantikan dengan ma. Masih? Ni hao ma. Kalau kita nak tanya orang, bagus tak? Sedap tak? Jadi kita tanya, bagus makan kah? Jadi, hao chi ma. Hao chi ma. Tak bagus kita kata, bu hao chi. Bu hao chi. Kalau katanya sangat sedap, kita boleh kata hen hao chi. Hen hao chi. Katakanlah makanan itu sedap pun tak sedap. Kata tak sedap pun tidak. Sederhana sahaja. Okey ya. Kita kata bu hen hao chi. Bu hen hao chi. Begitulah belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.